Kepada orang Lenggong dan Sarawakians, kena tengok video ni sampai habis. Sebab sini, Geng Jo nak story. Ramai orang Malaysia mungkin tak sedar negara kita baru je mencatat satu lagi pencapaian besar di peringkat dunia. Lenggong Geopark di Perak dan Delta Geopark di Sarawak telah diiktiraf secara rasmi sebagai UNESCO Global Geopark ketiga dan keempat di Malaysia. Pengiktirafan ni dimuktamadkan oleh Lembaga Eksekutif UNESCO pada 23 April 2026 di Paris bersama 12 geopark lain dari seluruh dunia. Sebelum ni, Malaysia dah pun ada Langkawi UNESCO Global Geopark dan Kinabalu UNESCO Global Geopark. Jadi, dengan pengiktirafan terbaru ni, kedudukan Malaysia dalam peta geopark dunia semakin kukuh. Apa maksud kepada kita? Ni bukan sekadar tentang batu, gua, sungai ataupun landscape yang cantik. Geopark ni dia bawa nilai besar dari segi warisan geologi, pendidikan, pelancongan lestari dan pembangunan komuniti setempat. Lenggong ni pula memang terkenal dengan nilai sejarah dan arkeologi, manakala Sarawak Delta kaya dengan landscape semula jadi serta kepelbagaian ekosistem. Jadi pengiktirafan ni bukan hanya kebanggaan negara saja, tapi juga satu amanah. Sebab bila dunia sudah mengiktiraf keindahan dan nilai bumi kita, tugas kita pula adalah jaga, hargai dan tak rosakkan dia. Sebab warisan alam bukan sekadar untuk dilihat, tapi untuk dipelihara. Dapat something